Apa yang specialnya kereta ni? Turunkan dia punya yang bawah ni pula. See? Kau nampak tu? Hai guys, hari ni kita berada di KLMS ataupun Klims 2026 di MyTech. Belakang aku ni ada Maxus Teron 9, kereta baru daripada Maxus. Okey, kita tengok apa yang specialnya kereta ni bagi aku. Tailgate dia ni, dia dah tak ada dah. Nak korang tarik ni apa tak ada. Dia pakai button je. Tekan ni dulu, dia akan jatuh secara automatik. Dia ada gas strap, jangan risau. And then korang tekan yang ni pula untuk turunkan dia punya yang bawah ni pula. See? And then baru boleh turunkan yang tempat pijak kaki. So korang boleh pijak dah naik atas. So nak tutup dia pun senang. Korang je sangkat je sini. Faham? See, settle. Belakang dia ni, kalau korang perasan dia punya body dia ni bercantum tau. Dia punya cabin dengan dia punya truck bed ni. So apa yang dia boleh buat adalah yang ni boleh buka supaya korang ada extra space untuk korang letak barang yang panjang masuk ke dalam. Kau nampak tu? Benda ni tak ada korang jumpa dekat pickup yang lain. Aku rasa dekat Maxus ni saja yang ada. Let's say kalau korang dah buka tadi, lepas tu korang tutup balik, kan tak ada tingkap kan. Kat sini dah ada power window. Kereta kena on baru korang boleh angkat power window tu. Kalau kereta off tak boleh angkat power window tu. Okay, kereta dah nampak. So kita tengok lagi satu benda, ARB Aspirant Rooftop Tent. ARB Aspirant Rooftop Tent ni, kalau korang yang memang kaki camping, kalau korang memang selalu masuk hutan, korang suka duduk kat hutan, yang ni memang sangat function lah untuk korang. RTT ni dia boleh muat 2 orang dewasa, tambah juga dengan seorang kanak-kanak. Kalau lagi kecil budak tu mungkin boleh muat 2 orang. So meaning around 4 orang ke 3 orang lah boleh muat ke dalam tu. Dan dia pun nak pasang je tak susah pun. Pasang dia senang. Dalam 2 minit 3 minit dah boleh siap pasang lah. Dan nak tutup dia pun tak susah, senang je. Tangga pun ada, korang nak naik atas, dia ada provide sekali dengan tangga, jangan risau. So kalau korang let's say dah guna kan, korang tutup lepas tu korang bawa naik atas highway, korang tak perlu risau sebab dia punya hard shell dia keras dan juga aerodynamic, meaning dia punya resistance dia tak rasa berat lah nak bawa. Nak sangkut ARB Aspirant Rooftop Tent ni, korang kena ada roof rack. So kat sini apa yang Maxus ni pakai, Rhino Rack. Dia punya kaki ni adalah Rhino Rack RX 200 dan dipairkan juga dengan Rhino Rack Vortex Crossbar. Untuk load rating Rhino Rack ni, untuk 2 batang crossbar ni, dia boleh bawa sehingga 100 kg. Lebih kurang macam tu lah. Dynamic load, bukan static. Static lebih tinggi daripada tu. So korang tak perlu risau lah pasal dia punya load ni. Untuk fitting kit Rhino Rack ni, dia vehicle specific. Dan yang ni apa yang kita orang pasang ni memang untuk Maxus Teron 9 punya fitting kit. Tapi untuk dia punya crossbar, dia universal. Untuk pengetahuan korang, Rhino Rack ni dia ada city crash test tau. Let's say lah kalau korang accident ke apa ke, load korang yang dekat atas crossbar tu, mana-mana roof rack, Rhino Rack, dia akan maintain dekat atas tu. Tak adalah korang punya load tu terpelanting kena kereta lain, kena orang lain ke apa ke, sebab dia memang ketat. Kita juga ada pasang awning dekat Maxus Teron 9 ni, which is ARB awning. Yang ni version 2.5 to 2.5 meter lah. Yang ni version ni didatangkan dengan aluminium case, hard case lah. Kita juga ada yang soft case, pakai zip. So material dekat canvas ni pun memang tahan kalis air. Dia kalau hujan ke apa ke, dia boleh tahan lagi lah. Untuk cuaca Malaysia masih okey. Dan dia juga ada UPF 50+, meaning dia boleh protect korang daripada sinaran matahari yang berbahaya sekarang ni. Awning ni pun ada lampu, meaning kalau korang camping kat hutan pun ada lampu, jangan risau, dia tak gelap. Dia ada 3 mode, amber, putih dan lagi satu dia campur, amber dengan putih. So dia jadi macam MT. And dia pun boleh adjust dia punya intensity, kalau nak terang ataupun kalau nak dim ke. Awning ni pun dia ada aksesoris tambahan. Macam korang nak tambah deluxe awning room ke apa ke kan, korang boleh tambah, dia ada extension dia. Kalau korang ada duit lebih, kalau korang rasa korang boring dah dengan yang ni, korang boleh tambah macam-macam lagi. Dekat sini pun ada juga ARB Basecamp chair dan juga table daripada ARB juga. Dan kat sini pun ada fridge ARB dan juga pit fire. So kalau korang nak rasa duduk kursi ni penat-penat ke apa kan, bolehlah datang ke booth Maxus ni, datang ke Klims KLMS 2026. Last date dia 21 Jun, hari Ahad. Kalau korang free-free, datanglah. Ingat, equipment bukan aksesori.